Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam maju Johor. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Timbalan Speaker. Lebih dahulu, alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya juga dapat kita bersama-sama hadir di dalam sesi perbahasan Belanjawan Johor bagi tahun 2026 pada kali ini. Marilah kita turut sama-sama melafazkan selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung yang sentiasa menjadi pedoman dan teladan buat kita sehingga ke akhir zaman. Sebelum meneruskan bicara, izinkan Patik terlebih dahulu merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah serta ucap selamat kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku yang jatuh pada tanggal 22 November nanti. Ucapan tahniah juga di atas usaha baik Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor, dan barisan kepimpinan di bawah kerajaan negeri kerana berjaya memungut hasil tertinggi mencecah sehingga 2.5 bilion menjelang hujung tahun 2025 ini. Beri laluan pada azan.
Teruskan pemanis. Terima kasih, Datuk Tuan Speaker. Semoga dengan bertambahnya pendapatan hasil negeri ini, kita sama-sama doakan agar Johor terus maju dan makmur di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar. Inilah sebenarnya Yang Amat Datuk Speaker belanjawan bangsa Johor sejahtera. Yang Amat Datuk Speaker, sehari selepas pembentangan belanjawan 2026 oleh Yang Amat Berhormat Macap, rakyat dilihat memberikan respon dan komen yang cukup pantas. Ada yang memuji, malah menzahirkan kesyukuran di atas pelbagai insentif, inisiatif dan pengumuman positif belanjawan 2026 ini. Ramai juga dengan berseluruh menyebut lepas ni muntah-muntahlah orang Johor bila dapat macam-macam insentif setelah mereka mendengar dan baca pelbagai maklumat dalam media sosial berkaitan dengan belanjawan. Namun tak kurang juga ada yang dengan sinis menyambut pembentangan bajet ini Yang Berhormat Datuk Speaker dengan memberi respon ada lebihan, tapi ada lagi bangsa Johor yang masih tak rasa manfaatnya. Yang Berhormat Datuk Speaker, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya sentiasa bersyukur dengan rezeki yang kita perolehi. Kerana setiap insan rezekinya ni berbeza-beza dan manfaatnya pun kita terima tak sama. Ada orang dapat rezeki bantuan one off 200. Ada orang pula dia tak dapat bantuan rezeki one off 200 tu Datuk Speaker, tapi dia sihat, dia tak sakit, dia ceria, dia seronok, macam tu. Ini rezeki juga namanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman, ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Yang bermaksud, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini, Wabi Datuk Speaker, diulang sebanyak 31 kali, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 10 kali, 31 kali dalam surah ini untuk mengingatkan manusia. Bukan manusia je, jin pun sama tentang pelbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini mengingatkan kita erti kesyukuran dan berterima kasih dengan Allah atas segala nikmat yang telah kita terima. Ya, makhluk ni memang terkenal dengan sifat tak cukup, selalu tak dapat, selalu sangat mengeluh. Tapi kita bersyukurlah dulu. Kemudian kita sama-sama doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mana-mana golongan rakyat yang masih belum merasa kenikmatan rezeki Allah di bumi Johor ini, agar dipermudahkan oleh Allah urusan rezeki mereka. Kita bantulah kerajaan. Nyatakan jika yang tak merasa itu bagaimana boleh kita sama-sama bantu mereka untuk mengecapi nikmat rezeki Allah ini. Mana yang akan dapat bonus nanti, bonus yang 2 bulan gaji tu kan, bolehlah tambah sikit agaknya peruntukan infak Jumaat yang kita tengah buat sekarang ni pada hari Jumaat di masjid-masjid dan di surau-surau Jumaat di seluruh Johor. Kita ajak lagi ramai kawan-kawan kita untuk semarakkan solat subuh berjemaah. Barulah kita jadi pemimpin politik, tak kira lah sebelah sana ke, sebelah sini ke, kita takkan timbulkanlah isu-isu fitnah, kena kutuk-kutuk, marah-marah ni kan, sampai keluar statement, maaf, statement tu bahasa Inggeris, dengan izin, yang bermaksud menghina usaha kerja keras orang-orang lain. Sama juga macam kat Dewan hari ni kan, kita kena bagi kredit juga dekat jurutulis, penolong jurutulis, bentara. Mereka kerja sampai malam ni, nasihat nak baca kita punya verbatim. Tapi ialah, mungkin yang bercakap ni agaknya baru keluar gua kat hutan simpan muakil sana tu, atau mungkin cemburu kerana pada zaman mereka dulu semua angka-angka ni tak terjangkau dekat benak mereka. Jadi kesian jugalah. Tapi dah gitu benaknya, kita berfaham-faham ajalah, Datuk Speaker. Yang Berhormat Datuk Speaker, sebagaimana tahun lepas, angka-angka yang dipaparkan cukup memperlihatkan kejayaan pentadbiran kerajaan negeri Johor.
218 bilion jumlah pelaburan, 64,000 peluang pekerjaan baru, keluaran dalam negara kasar 6.4%, 27.2 bilion hasil pertanian, pendapatan negeri lebih 2.5 bilion, dapat lebihan 4.4 juta. Memang angka-angka yang memberansangkan. Dan semua angka ini bukanlah boleh dikecapi dengan mudah tanpa ada usaha dan kerja keras oleh semua pihak, terutamanya di peringkat kerajaan negeri. Namun kerana angka-angka inilah maka sebahagian rakyat kita di media sosial terutamanya memberikan pandangan mereka, kerana ada ramai rakyat di luar sana yang tak termasuk dalam kategori yang layak terima bantuan-bantuan one-off ini, Yang Amat Datuk Speaker, supaya kerajaan negeri bagi semua, kalau boleh dia nak semua dapat, semua bangsa Johor dapat. Macam kerajaan persekutuan bagi, masuk kat dalam IC tu RM100. Dia nak semua dapat macam tu, jangan bagi pilih-pilih. Namun kalau ikut data statistik terkini dalam website Jabatan Perangkaan Malaysia, jumlah rakyat bangsa Johor adalah seramai 4,205,900 orang bangsa Johor. Kalau kita congak kasarnya ni, kalau nak bagi 100 ni, jumlahnya nanti hampir 0.5 bilion kita nak kena sediakan. Tapi itu pandangan mereka. Saya percaya kita di negeri Johor hari ini, walaupun angka-angka pendapatan negeri itu nampak menarik, tapi kerajaan negeri masih belum cukup kemampuan untuk melaksanakannya. Saya tak pasti kalau Yang Amat Berhormat Macap boleh tunaikan hasrat ni tahun depan. InsyaAllah, jika ada keberkatan dalam hasil dan perbelanjaan kita nanti, saya yakin ia boleh dilaksanakan cadangan ini, Yang Amat Datuk Speaker. Saya beritahu semasa penyampaian bantuan one-off di kawasan Dun saya bulan lepas, jika saranan Duli Yang Amat Mulia Pemangku Sultan Johor agar kerajaan persekutuan memulangkan semula hasil negeri sebanyak 40%, macam kawan-kawan yang dah sebut sebelum ni, insya-Allah kita boleh je selesaikan beberapa permintaan besar rakyat, termasuk isu yang baru-baru ini menjadi tular berkaitan dengan kebimbangan Duli Yang Amat Mulia Tengku berkaitan dengan kelewatan beberapa projek kerajaan persekutuan di Johor Bahru. Yang Amat Datuk Speaker, saya nak cerita tentang kawasan daerah Segamat. Baru-baru ini daerah Segamat dan Batu Pahat bergegar dengan kejadian gempa bumi pada 24 Ogos yang lepas. Magnitudenya pada masa itu adalah pada angka 4.1. Kemudian disusuli dengan 7 gegaran susulan antara 27 Ogos hingga 3 September dengan magnitud antara 2.5 sehingga 3.4. Dan terkini sekali lagi berlaku lagi gempa susulan pada 3 November lepas. Angkanya naik sikit, 2.7 skala Richter, ramai dapat rasa. Dan kini ramai yang makin gusar, malah ada yang menaburkan khabar angin negatif berkaitan dengan kejadian ini. Siapa sangka daerah yang terletak di utara Johor sana dan kelihatan jauh daripada kawasan seismik gempa boleh menerima gegaran sehingga mengakibatkan kerosakan berlaku di kediaman dan bangunan di sekitarnya. Itu sibuk banjir. Ini kena gempa pula. Namun saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Menteri Besar atas tindakan segera mengeluarkan arahan kepada seluruh jajaran pimpinan negeri, terutama di peringkat daerah, untuk melaksanakan intervensi secara berfasal yang merangkumi langkah dan gerak kerja pengaktifan bilik gerakan bencana yang beroperasi 24 jam, membuat hebahan kesedaran melalui media rasmi kerajaan bagi memberi panduan keselamatan bagi mengelakkan rakyat kita panik, membangunkan prosedur tetap operasi SOP gempa bumi dan juga pelaksanaan program komuniti risiko bencana berasaskan komuniti. Yang Amat Datuk Speaker, kerajaan negeri juga melaksanakan pengukuhan sistem pemantauan dan analisis saintifik oleh NATMA, Met Malaysia dan Jabatan Mineral dan Galian terhadap kawasan berisiko gempa. Pihak JMJ Johor pula menjalankan siasatan tanah dan bangunan sedia ada di kawasan gempa bumi untuk menentukan tahap risiko yang lebih tepat, menaik taraf 6 stesen seismologi sedia ada di negeri Johor dan membina 2 stesen tambahan weak motion untuk pengesanan awal gegaran. Ini dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar semasa pembentangan belanjawan kemarin. Terima kasih, ada masuk sedikit bantuan untuk
kejadian gempa bumi ini. Dan dengan peruntukan RM3 juta yang kita terima daripada Kerajaan Persekutuan, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi atas peruntukan yang telah diberikan itu, maka seramai 62 orang mangsa kejadian gempa bumi yang berlaku kerosakan teruk di kediaman mereka telah pun menerima bantuan daripada pihak kerajaan. Ini kejadian bencana yang baru bagi kita. Bencana gempa bumi ini taklah sama macam banjir. Kita boleh ramal awal 4 jam, 5 jam sebelum tu kita dah boleh ready dah. Hujan lebat je kita dah boleh bersedia dah. Tapi gempa tak ada, tiba-tiba je dia gegar. Ini adalah sebahagian daripada tanda bahawa perubahan iklim dunia yang berlaku memerlukan kita untuk lebih bersedia dan peka dengan alam. Yang itu tadi YB Puteri Wangsa ada sebut. Jadi memang kita kena bersedia, Yang Amat Datuk Speaker. Yang Amat Datuk Speaker, tahun lepas, semasa perbahasan Belanjawan 2025, saya ada membawakan beberapa cadangan termasuk memperkasakan aktiviti berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian di negeri kita ini. Saya ada bawa kawan-kawan daripada Majlis Kebudayaan Negeri itu. Dan apabila Yang Amat Berhormat Menteri Besar meminta supaya tarian Zapin diberikan fokus untuk kegiatan seni ini, maka hampir setiap bulan di semua peringkat, di semua daerah, pertandingan Zapin ini diadakan bagi mencongkil bakat-bakat baru, termasuklah melatih anak-anak kecil kita di sekolah untuk terlibat dalam aktiviti ini. Malah beberapa kali flash mob ni kita pergi je tak bersedia, terus kita buat program tarian Zapin ni dipersembahkan oleh Majlis Kebudayaan Negeri Johor di lapangan terbang Senai dan juga lokasi tumpuan orang ramai. Mendapat jemputan membuat persembahan di negara jiran Singapura dan Indonesia, terutamanya apabila kita diminta untuk mempromosikan Tahun Melawat Johor. Maksudnya saranan Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk kita aktifkan Zapin ini dapat kita pergunakan dengan baik. Cuma YB Datuk Speaker, saya tak pasti sama ada terlepas pandang atau mungkin peruntukan itu disebut tapi diletakkan dalam cara yang berbeza oleh Yang Amat Berhormat MB. Kali ini kenyataan peruntukan untuk aktiviti berkaitan kesenian dan kebudayaan nampak agak kurang sikit disentuh. Antaranya jika masih boleh ditambah, saya ingin mencadangkan agar bantuan one-off BKJ nanti turut memasukkan penggiat-penggiat seni dan budaya yang saya yakin jumlahnya taklah ramai. Mereka ni kalau dulu memang aktif, Datuk Speaker. Namun kerana faktor usia ramai juga kini yang terlantar dan sakit. Yang ini pun boleh diberi perhatian. Dan tahun depan juga penting untuk kita menerima ramai kehadiran pelancong datang ke Johor. Sudah tentu aktiviti persembahan berkonsepkan kebudayaan akan lebih kerap dipersembahkan. Saya mohon menyokong cadangan daripada YB Senggarang tadi untuk diberikan peruntukan tambahan kepada Majlis Kebudayaan daerah-daerah agar aktiviti persembahan hujung minggu, contohnya di lokasi-lokasi tumpuan dapat dilaksanakan dengan lebih kerap pada setiap bulan. Perlu itu pun kuatlah sikit. Kalau kita buka kitab Belanjawan 2026 yang dibekalkan kepada semua adun pun, ada tambahan 2 juta peruntukan diberikan kepada Yayasan Warisan Johor. Saya mohon agar Yang Amat Berhormat Macap turut memberikan tambahan separuh daripada peruntukan itu untuk diberikan kepada Majlis Kebudayaan Negeri. Dan sempena Tahun Melawat Malaysia ini juga saya dikabarkan daerah Keluang akan menjadi tuan rumah pada hujung bulan ini dengan menganjurkan festival tradisi gendang serumpun, di mana gabungan elemen kompang tradisi Johor, gendang urumi dan gendang Cina 24 musim akan dilaksanakan bersama dengan Majlis Kebudayaan Negeri Johor. Yang Amat Datuk Speaker, bulan Mei lepas saya ada menyebut perihal keperluan menaik taraf lebuh raya Segamat Kuantan. Alah, disko tak ada pula. Yang bermula daripada negeri Johor yang jaraknya lebih kurang 19 km sehingga ke sempadan negeri Pahang. Dan apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa dalam pembentangan Belanjawan Kerajaan Persekutuan kemarin memaklumkan yang projek ini akan bersambung semula tahun hadapan, saya yakin permintaan saya ini bakal dipenuhi oleh YB yang bakal dipenuhi oleh pihak kementerian. Malangnya, Yang Amat Datuk Speaker, apabila saya merujuk kepada pihak kementerian minggu lepas,
sajalah tanya sebab kita rasa seronok orang nak besarkan jalan kat kampung kita, kan? Saya dimaklumkan yang projek ini akan mula dilaksanakan dekat daerah Rompin pula, dekat Pahang. Dan bukannya Johor kerana katanya hanya JKR Rompin, JKR Pahang lah, yang mengangkat isu ini untuk dimasukkan sebagai projek berkepentingan negeri. Sedangkan Johor tak buat. Jadi tak dapatlah. Jadi bila saya tanya dengan menteri macam mana ni? Dia kata ada cara. Yang Mohd Datuk Speaker, jalan ni bukan laluan biasa tau. Ini adalah laluan utama yang menjadi pintu masuk daripada Pahang ke Johor. Masuk Pahang ni jumpa dulu, ke Pahang nak masuk mesti jumpa kawasan Dun Pemanis dulu. Saya minta jasa baik YB Exco walaupun tak ada agar berjumpa dengan menteri dan memaklumkan perkara ini. Saya diberitahu ianya masih boleh dilaksanakan, Datuk Speaker, jika sekiranya ada effort, minta izin. Effort ni boleh kau tim lah. Daripada kerajaan Johor untuk melaksanakannya bermula daripada Segamat. YB Exco kena masukkan laluan ini sebagai keutamaan projek jalan di negeri Johor. Barulah ia akan diangkat di pihak kementerian untuk dilaksanakan. Ini dah kali ketiga ni bawa ni, Datuk Speaker, kat dalam Dewan. Saya harap tahun depan bolehlah kita dapat pelebaran jalan tu. Tak jauh, 19 km je nak lebarkan. Yang Mohd Datuk Speaker, sekali lagi saya ingin minta jasa baik. Kali ini Exco Agama, alamak tak ada juga. Agar dapat meletakkan keutamaan meluluskan pembinaan sekolah agama Kampung Tengah dalam Dun Pemanis untuk tahun hadapan. Saya dah maklumkan semasa pembentangan belanjawan tahun lepas kenapa dan mengapa ia menjadi keperluan mendesak. Namun dalam slide belanjawan baru-baru ni saya tengok tak ada lagi senarai ini untuk dimasukkan. Jadi dalam mesyuarat tindakan DUN saya dah bawa tentang sekolah agama ni. Dia penting Datuk Speaker kerana kalau sekolah agama ni dapat kita bina, dia dapat bantu untuk jadi pusat pemindahan sementara banjir. Yang Mohd Datuk Speaker, ini juga berkaitan dengan pendidikan agama dalam kawasan saya. Ada satu sekolah menengah Al-Khairiyah Kampung Gubah, sekolah menengah agama. Sekolah menengah agama ni pentadbirannya di bawah kerajaan negeri. Bina sekolah, bina kemudahan apa semua kerajaan negeri. Tapi guru-gurunya ini dibayar gaji. Dia ambil alih pembayaran gajinya oleh pihak kementerian. Kementerian Pendidikan Malaysia. Namun apa yang menjadi permasalahan utama sekolah ini, Datuk Speaker, dia tak ada makmal. Dan dia tak ada padang sekolah. Jadi budak-budak tak boleh nak beriadah. Saya dimaklumkan ada tanah seluas 10 ekar milik pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dekat kawasan Kampung Tengah ni, dan memang ada cadangan asal untuk bangunkan sekolah menengah dekat kawasan tu, tapi kalau pihak kerajaan negeri boleh keluarkan peruntukan untuk kita bina sekolah menengah agama ini, maka kawasan itu boleh diperuntukkan. Yang ni pun sama, Datuk Speaker, kita boleh kautim dengan Kementerian Pendidikan untuk kita dapatkan tapak itu untuk kita bina sekolah menengah agama melalui peruntukan di bawah kerajaan negeri. Sebab memang sekolah menengah agama ni peruntukan memang daripada kerajaan negeri. Maksud saya, Datuk Speaker, kalau tak dapat sekolah agama tu, kita kautim lah, dapatlah sekolah menengah agama. Kan? Lebih kurang macam itulah. Memang Datuk Speaker, saya juga ingin minta jasa baik YB Exco Kesihatan. Alah, tiga-tiga tak ada lagi. Agar mengangkat semula permohonan daripada Pejabat Kesihatan Segamat untuk membina baru klinik kesihatan Kampung Tengah. Sebelum ini, cadangan tersebut masih di peringkat Kementerian Kesihatan. Oleh kerana ada ulasan sikit lah daripada JPS. Sikit je, dalam berapa kaki je dia banjir. Jadi permohonan itu terpaksa ditahan dahulu. Jadi saya minta kalau boleh, kerajaan negeri dapat wartakan tapak ini sebagai kawasan klinik kesihatan. Maka kalau peruntukan tu ada nanti, insya-Allah kita boleh buat klinik kesihatan ini. Sama juga Datuk Speaker, klinik kesihatan, klinik desa yang ada sebelum ini pun terlibat dengan banjir. Kalau kita dapat pindahkan dekat klinik kesihatan yang baru ini, maka secara tak langsung ia dapat memudahkan urusan berkaitan dengan rakyat. Akhir kalam, sebab dah 21 minit. Sebelum kena marah dengan Datuk Timbalan Speaker, kita sama-sama doakan semoga Allah SWT permudahkan segala urusan kita semua di dalam memastikan amanah dan tanggungjawab ini dapat dilaksanakan dengan baik. Pemanis, dengan ini mohon menyokong rundingan belanjawan 2026 ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.